Anda ingin kulit wajah yang segar, lembap dan berseri tanpa perlu berbelanja mahal? Cubalah DIY Facial Mist Teh Hijau and Madu ini. Teh hijau kaya dengan antioksidan yang membantu melindungi kulit daripada kerosakan akibat radikal bebas dan pencemaran, manakala madu pula bertindak sebagai pelembap semula jadi yang menenangkan serta melembutkan kulit. Cara membuatnya sangat mudah dan cepat. Bancuhkan satu uncang teh hijau dalam setengah cawan air panas, biarkan sehingga sejuk sepenuhnya supaya khasiatnya terpelihara. Selepas itu, tambahkan satu sudu kecil madu asli ke dalam air teh hijau tadi, kacau sehingga larut sepenuhnya. Tuangkan campuran ini ke dalam botol semburan yang bersih dan kering. Simpan mist wajah ini di dalam peti sejuk agar ia lebih menyegarkan apabila disembur pada wajah. Gunakan bila-bila masa kulit terasa kering, letih atau selepas mencuci muka untuk memberi kesegaran serta kelembapan segera. Mist ini juga boleh membantu mengecilkan liang pori, mengurangkan kemerahan serta menenangkan kulit yang sensitif. Sesuai untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif dan mudah berjerawat. Amalkan setiap hari untuk mendapatkan hasil kulit yang lebih sihat, segar dan bercahaya secara semula jadi tanpa bahan kimia berbahaya. Dengan bahan semula jadi yang mudah didapati ini, anda boleh jimat dan tetap cantik dari rumah.